Hello, good morning. Sekarang ni pagi. Sekarang pukul 4.44 and kita dah get ready, kemas-kemas barang. And kita nak pergi ke Cameron Highland. So siapa yang ikut? Me, of course. Lepas tu mak, tuanga, lepas tu Kak De and family. Lepas tu Kak Cik and family. So kita pergi 2 kereta. We are going for 3 days 2 nights. Maksud tak pergi. So sekarang ni kita dah kemas-kemas, tapi bag dah masuk kereta. Cuma sekarang ni kita tengah tunggu Kak Cik sampai, dan kita masukkan bag sikit dalam bag kereta dia. Dan kita akan bergerak ke Cameron Highland. Sebab apa kita gerak awal, so sampai awal kat sana, so hari ni boleh buat aktiviti kat sana lah kan. So hopefully this vlog I can capture this vlog for my memories. Yeah. Kita dah sampai dekat Avant Chocolate and Ice Cream. So tadi Awalap drive dari Bangi sampai Simpang Pulai. Sampai yes. Sampai Hobbiton. And then dia dah ngantuk. Dia suruh I drive. So now kita kat sini. Kat ada dinosaur. Mana ni? Lepas tu kita pergi ke sana. Tengah. Wow, macam nak airplane ke? Bye-bye. Kakak tu tak mau. Tak naik balik. Tak ada. Terdekat. Cantiknya. Cantiknya. Wah. Segar-segar cantiknya. Bunga penuh. Tak yam. Bukan, Mak. Kan. Macam mana bunga yang Butang. Tengok ni. Lebih lawa. Cantiknya. Tapi Lawa dia tak jual ke? tak. Tak apalah ada anak. Tu lavender sana. Cantik. Itu lebih cantik. Jom. Ada orang ambil. Jom. Lawa ni. Lavender. No. Bunga purple. Ada rabbit lah. Beratur pula ni. Sang kecil. Sang kancil. Kenapa pegang? Cannot. Hey. Hello. Tadi dah sampai. Kak dia pergi kat hampa. Cik, dia pergi kat hampa. Jawapannya mama tak boleh bela kucing, bela rabbit. Ni tu cik, dia tulis feed the rabbit. Nampak? Asyik ni. Rabbit. Hello. Asyik tak nak bagi makan ni. Hai, semua dia datang kat kita. Asyik cepat. Kita ambil kambing. Masuk rabbit. Rabbit yang mana ni? Ni. Asyik ni rabbit. Bagi lah tu. Ada kambing? Nak bagi makan rabbit. Okay. Tak lagi tak boleh keluar kena panggil bombong pula. Kena daripada sana lubang besar. Nak sikit. Lempak. Lempak. Lempak mana boleh. Tangan tak kecil tu. Kak Cik gemuk. Nanti ni kasih sangkut. Kasih. Takut apa? Kat sana lah. Dia tunggu. Sana tu tak ada longkang. Jom belah sana. Tak ada longkang. Apa sana lah. Sama je saiz dia. Sabar sekejap. Dia pergi.
bersih lah itik dia. Putih ha. Comel. Jagung bagi ayam. Dah bagilah. Bagi ayam apa habis? Ke kambing. Kambing. Kambing lapar. Kambing. Kambing lapar ke? Tengok buku satu. No, jenuh buku satu. Oh yang ni. Apa benda tu? Yang macam hamster tu. Sama ada hamster ataupun tu. Landak tengok. Awak tepi. Awak tepi. Itu apa? Ikut dua belak. Batuk. Allah batuk. Allah kasih. Tu. Minumlah. Buat water. Anak. Nak lagi. Batuk dah sama. Ini pula. Wow. Anak kambing. Mengambil. Bek. Bukan kau. Bek. Kau bersumur tu. Asyik. Ya tu dah. Ni. Sedap makan KFC. Belaga. Dia. Ini kambing jambul. Asyik kutip bawah Asyik. Tapi macam mana lagi sikit? Dia tak gigit lah tu. Asyik ambil kat bawah. Ish, ambil tu kat kaki Asyik tu. Handsome. Ada remoh yang tu. Ada anak kambing. So cute. Kembang muka semangkuk. Kambing. Dah habis dah lah. Comel. Mak, ada anak ada comel mak. Lah, yang ayam pergi buat hal kat situ kenapa? Ada bu. Ayam nak mengambil ke? Besar. Boleh buat akikah ni. Strawberry. Besarnya. Dan banyak kat belakang sana. Nampak tak? Wow. Kenapa? Itu untuk anak. Apa dia? Nak bagi kat apa tadi kan bawah ni kan ni. Apa landak dia punya. Selamat. Tengok ni, strawberry punya pokok. Wow. Tasih nak ke Tasih? Nak? Boleh ke? Boleh? Boleh tak? Tak boleh ke? Max weight tu 45 kilo. Saya 40 je. Ha. Yang ni? Yang kecil ni? Yang kecil ni? 40. 40 boleh. Bye, Asyik. Lagu tu keluar. Oh. Kau yang tak kasih. Wow, reverse. Asyik datang sini. Wow. Kasih datang sini. Okay. Dua. Ketak tak? Asyik sini. Wah. Hello. Berhenti cuma ambil gambar. Sandwich, sos, goreng. Saya nak kerja, baru rasa nak tidur lah. Itu biasa. Tak biar masuk sesemua. Bila tak cukup tidur sesemua. Siap pergi makan apa yang salah tu? Patutnya pelet tu untuk arnab. Pelet untuk apa? Yang rumput-rumput tu untuk arnab sebenarnya. Yang rumput yang dah tu. kecil-kecil lah. Tapi masalahnya ramai yang bagi pelet tu dekat anak. Betul. Tapi boleh ke? Makan juga. Tak selalunya kan kita kat kampung kan pelet tu untuk arnab. Rasa pelet untuk ni. Mungkin. Pelet untuk landak. Kesian landak tak makan ini. Tak betul. Landak besar ni Dia dah kecil makan lah. lapik perut ni. Tak nampak lah, nampak. Lambat sikit tak apa. Tepi sebelah ni je. Belah kaunter. Ini apa? Ayam. Ayam. Look.
Look, ada dinosaur. Oh, coklat. So cute. Look. Sedap coklat. Comelnya. So, ada kat atas tu dinosaur. Oh, atasnya ada lagi. Tengok ada gerak. Asyad tengok atas, Ya, tu. Dah, nampak? Tengok ada aiskrim. So cute. Kita sekarang berhenti. So, kita nak lunch. So, kita nak tengah jalan nak pergi ke kedai untuk lunch. Sekarang dah pukul. Kasa sekarang berapa? 1.15. Oh. Kasih. Asam pedas. Ya. Asam pedas. Yang kuah kari, maksud punya. Tak ada lagi yang tak sampai. So, bismillah. Celup. Minum apa tu? Tak nampak lah. Ingatkan ni. Dekat kurangkan nasi. Tapi kalau masak sendiri kat rumah, ya Allah, sedapnya. Sama lah. Bihun lah, kuih sial lah. Ada ya, jalan je. Kat Mama Iha. Kita dah siap makan dan kita jalan-jalan. Now kita jalan-jalan dekat Kia Farm. So we don't know what to buy yet, but Messi berjinjit-jinjit nanti bawa balik ni. Cik, baiklah keputusan kita, Cik, untuk parking di situ dan berjalan kaki. Tengok, Cik Abang nak cakap. Mana ada jam pun? Depan mana ada kereta pun? So kita ikut mak. Tak ada kan budak-budak kedah ke depan. Our ma. Cik rasa berapa pokok dia boleh beli? Saya tak benarkan dia beli pokok sebab tak muat. Cik, so apa jadi? Berapa pokok yang dia beli? 2 Sofa. Nak juga. Hari ni juga. Esok tak boleh. Nanti apa scam. Tadi cik kata cik tak benarkan. Tak boleh lawan. Mak siapa tah? Kakak Maksu. Hai Afa. Happy birthday. Happy? Esok kita jalan-jalan lagi. Birthday to you. Happy birthday to you. Ni, ayah suka potato ni. Wah, banyaknya sayur fresh. Kalau dekat ni boleh beli buah tangan untuk orang-orang Kuching, tapi sangat jauh ya, dan kita belum beli tiket balik Kuching lagi, but kita jalan-jalan dulu. So I want aiskrim yang kita tak kira apakah hari ni sayang, esok okey? Sini. Kak apa? Sama? Apa nak makan? Strawberry yogurt. Sedap? Dia punya aiskrim pun coklat. Bukan. Sedap? Makan apa? Tak nak makan? Makan sekarang. Aiskrim box. Dia punya manis lemak tu daripada buah tau. Patutlah ramai sangat yang beli aiskrim dekat sini. Dia punya rasa buah tu dah lah pokoran isi dia pun tebal. Sedap. Sampai nak boleh letak memang rugi. Betul. Pertama sekali dalam dunia, akak tak pun tengok ada buat aiskrim. Ini dah level international. Selalu pakai aiskrim sejuk-sejuk kan. Inti dia pulut hitam. Sekarang 26 degree. Makan pula dengan Pukul 3 petang. Kita dah boleh check out dah. Check in dah, sorry. Sekarang pukul 15:05 and pukul 3 petang. Sekarang degree 25 degree Celsius. Apa mana? Okay. It's alpaca. Lembutnya. Ni apa bagi makan? Apa bagi makan?
Gebu sangat. Macam ni, cik. Oh, macam tipu. Ha, macam tipu. Macam tipu lah, Wak. Okey. Ambil gambar. Kanan ni, mana sini? 1, 2, 3. Pin. Comelnya pula dah lembut. Dia habis lah. Ya. Jom, tolong. Baik, Rowan. Ha. Akan ada beli bunga kan? Berapa? 25 kan? 25 sepuluh Ya, ni kan? satu jambak ya. Akan angka 3, 50. I beli. This is look tempting. It's chocolate strawberry with cream. Nak makan depan you guys, tapi tak ada orang nak pegang kamera. Sedapnya. Ayo. Ya. Mana boleh ganggu sak. Main lagi. Tu dia. Dah. Off. Boleh. Sedap kan? Jangan satu kan. Be careful. Percutian jimat. Janji bercuti. Ini percutian jimat. Kena bawa Toto. Strip. 4, 5, 6, 7. Help me. Okay, 7. Halo. Wah. Cantiknya. Toilet. Lepas tu kita ada tangga. Kita ada another toilet. Lepas tu kita ada bed. Master bedroom. Oh, look at view, cantiknya. Lepas tu ada bilik. So this is second trip. Kita bawa apa nama tu, wagon untuk ambil orang lain. Syan. Okay, tadi budak-budak ni, mak bapak budak punya trip. Ocu budak. Kita kali kedua dah. Sampai. Wah, this is a balcony. So ada Cameron Valley Tea. Kita memang berhadapan dengan Cameron Valley Tea. So sedapnya bau. Masak siapa masak ni? Bukanlah. Adik, nak makan apa? Strawberry. Allah, bestnya. Wow. Wow. Albino ke tu? Tahu. Nak rasa yang tu. Boleh? Cepatlah ambil kamu makan ni. Nah. Dia crunchy. Tapi dia masam. Mana? Bagi mana yang mana masak mana? Ni, ini sedap. Ya. Nanti nak. Kombinasi dia.
Nak ramak ke? Sekarang kita dekat 99 Speed Mart dengan Kak Du. Nak cari barang sikit untuk malam ini dengan stay dekat sini selama 3 hari 2 malam. Penapih. Di sini lah kot. Ha, tak ada. Ni berkebun. Tak ada dia. Hai. Okay, malam ni kita makan BBQ, grill and steamboat. So sebab malas nak keluar, so kita buat sendiri. Hello, good morning. Hari ni hari kedua kita dekat Cameron Highland. So I dah mandi dah tapi belum make up lagi. So kita nak makan nasi lemak. Angah dengan Kak De dah buat nasi lemak. Ini Asyad. Hello, good morning. Ni apa? Wah, they enjoying their self. So kita ada telur mata. I love the chai one. Lepas ada ayam goreng leftover daripada semalam. Tapi semalam tak habis grill. Hari ni kita sambal grill. Lepas tu ada sambal udang. So jom makan, nikmati view Cameron Highland. View kat sini okey je. Sebab dia tanam apa nama tu? Tanam pokok-pokok, tanam pokok strawberry. So dia punya bumbung tu lah. Kan? So kat situ adalah ladang teh. Kita makan dan kita make up. Dah boleh keluar untuk hari kedua. So this is my plate. Nasi, sausage cheese, sausage biasa, sambal udang dan telur mata. Bismillah. Tengok Asyad. Breakfast layan view. Dekat Sepo lupa. Kat Sepo galak tau. Penada. Tot. Tot. I add on ayam dengan timun. I'm ready to go. Dan make up. Sekarang kita dekat Cactus. Ada cherry tomato. So pretty lah. Chrysanthemum. Ni apa? Ni dahlia. Sunflower. One pot is RM12. So pretty. Salam. Kau salam je. Kau macam tu. Macam ni. Cepat. Pokok ni jangan beli. Pokok ni payah hidup sebab dia batang dia basah. Pokok ni macam pokok letup bom kat rumah kita tu. Tapi lawa lah. Yang ni lawa juga ni. Tidak ada dah. Tengok. Pokok. Keluar angin. Okey lah. Dimaafkanlah. Senario. Tak payah mau lah. Apa tu orang tak nak nafas? You depan my face.
Cik tahan nafas. Kita kat kamera pula. Cantik dah pokok. Rabbit. Abang plan nak beli pokok apa bang? Buaya. Oi. Pokok cendol. Awak nak beli pokok apa? Senang tanya pancung cendol nanti saya jamu kat awak ya. Awak ni funny lah. Ma. Korang tengok ni. It's so big. The cactus is so big. Look at. This is my hand. This is cactus. Yang ini, ya Allah. This is my hand. Dekat-dekat. This is my hand. This is the cactus. Oh my god. So big. Tengok ni. Ni tempat letak mak kan maksud kan? So cute. Cantiknya. Cantik. Cameron Highlands. Cantik. Tak ada ni bunga ayah bancu. Kopi pagi-pagi tak. Tanah je. Motif batik. Oh, this is so nice. Cik tengok ni. Pak letak mak. Comel kan? Cantik kan? Tengok ni. Ni. Macam tak Malaysia buat. See? So beautiful. Oh. Cantik. Pak letak cawan kat rumah kita tu. Cawan apa? Air panas. Kan air panas. Awak beli apa? Glove. Awak tak tahan sejuk ke? Asyad tengah pakai kat sana. Wah, Spiderman. Apa warna apa? Pink. Adik punya tak ada saiz. Nanti kita beli kat atas tau. Dia strawberry. Cobain, ada buat video. Sini. Hello. Halo. Weh, kakak tak payah. Kakak tak bincang sangat. Okay, kakak tak payah. Awak pusing tunjuk baju awak. Pusing. Oh, cantiknya. Okey dah. Angah. Apa yang Angah beli? Wow. Cactus. Nak letak dekat tu tempat hidroponik juga. Pokok serak bau. Macam teh bau dia. Dia pokok lah. Tak ada. Susah. Susah ni. Minda kata dah susah. Baik sana. Sejuk. Ni orang ni nak drop by ni TV. Dia nak masuk. Sejuk. Oh, kalau siang boleh jaga. Nak lepak CAKE dulu ke nak terus Jalan dulu ship. ship dulu lepas tu baru kita CAKE. Sebab sekarang masih kenyang. Nasi lemak. Nak bersin tak boleh. Macam nak riau. Kita orang dekat Ship Sanctuary right now. Angin dia tak apa pakai je. Tapi tak muat rasanya. Apa simpan balik. Sejuknya. Angin dia. Sejuk. Sejuk tak Ngah? Sejuk kan? Kita macam dikelilingi alpaka. Tengok. Tengok. Dia datang lagi. Dia datang. Apa video? Ket. Okay. Dia tamak lah. Banyak dia. Sikit-sikit lah. Gebur lah. Apa dalam video? Tebal. Sana bang, abang okey? Okey. Macam selfie. Awak tengok dia dengan Kak Ada. Dia duduk je sebelah Kak Ada. Yang ni boleh main gambar yang. Awak. Wow. Awak ni.
ada tanduk. Ya Allah, cantik ni. Tahu tak ada penghalang. Kita makan lagi aiskrim ni. Kenapa petak? Semalam petak ke? Tak kan? Petak lah. Petak apa? Petak orang. Tak tahulah. Lain yang rare. Rare. So makan lagi aiskrim ni sebab aiskrim ni sedap. Dekat Cameron je ada. Kat Kia Farm. Wow. Looks good ni. Caramelized chocolate tau yang nampak sedap lah. Strawberry cheese mousse cupcake. Comelnya. Tengok ni. Tengok ni. Order. Ni apa tiramisu? Oreo. Oreo, strawberry cheesecake. Yang tu apa? Strawberry shortcake. Birthday Arfa kan? Arfa kan? Tak mahu. Happy birthday Arfa. Arah. Ni lah semua letak tengah ni. Looks good. Happy birthday Arfa. Tarik ni. Ini semua tunggu. Sabar sekejap. Ambil gambar sekejap. Ambil tu ni. Sedap. Kak Cik tutup kamera guys. Okay, sekarang kita nak pergi ke pasar malam Berincang kan? Berincang. Lepas tu kita nak tengok kat situ lah orang jual apa. Nak beli-beli sikit. And then kita nak pergi ke Tokyo Town. Yang bestnya petang ni tak ada kereta pun guys kat depan. Kau yang tadi ni denyut-denyut tu. Kat sini lah bawah ni tu turun je bawah. Sekarang kita dah sampai dekat pasar malam Berincang. Sekarang tengah tunggu Kak Aida balap dengan Abang Saiful. Baik kita cuci mata lagi dulu. Cantik. Berapa ni dek? Ini RM30 Free size. XL boleh muat tu? Boleh. Dia free size tu Kak. Okey. Kalau dengan panjang belakang tu Kak. Kalau macam tu? Ni free size juga? Jadi LXL dengan Kalau XL berapa? 30 harga. 30. Oh, dia memang pendek Dengan pendek dengan seluar pendek. Takat lutut Kak. Oh, kalau lengan panjang berapa ringgit? Ni sini. Ada saiz juga? LXL. Berapa ringgit? Ni 35 ada 13 corak. 35. Okey. Cantik je. Tak apa, saya jalan dulu. Nak tengok. Lagi patah balik. Saya beli. Comelnya. Love. Nak ni. Oh, kalau yang dress ni tak ada saiz lah ya? Tu free size Kak. Muat ke? Free size. Kak kalau XL buat tak Pak? Wow, macam-macam. Comel. Banyak barang comel-comel. Tapi tak tahu lagi nak beli apa. Luncak. Banyak cantiknya. Ni ke strawberry kering yang Kak dia cakap tu? Beli sini lah. Kalau sini boleh gigit crunchy lah. Kita boleh buat apa? Ramai juga orang. Wah, diskon. Nanti you beli kita share makan. Masuk. Mana putih? Betul ke? Korea lah. Korea. Wah, putih pusing. Cherry. Tu kita pusing ke sini. So, I think after 15
15 minutes berjalan. Saya tak beli apa-apa lagi. Angah dah beli apa? Pokok bunga dengan apa ni? Peti magnet Fridge magnet. So, I tak tahu nak beli fridge magnet ke tak sebab kat rumah kucing tak pakai fridge magnet. Macam-macam menarik tapi tak rasa nak beli. Adakah saya dah diet? Saya tak tahu. Kak ada nak beli ni. Wow. Boleh bagi kawan kerana satu set. You satu kotak free satu coklat. Boleh bagi kawan, saudara, siapa-siapa. Ni nak makan. nak makan je. Makan je. Okey. Ambil yang merah sikit lah kalau you makan. Kita beli kulit ayam. Abang beli cendawan. Yang mana? Nah, diet. I mean, gain. Not gain. I don't want to gain weight. I not lose weight. Tapi kulit ayam sangat sedap. Saya lemak. Nanti balik kita change kita diet. Oops. So, Cik beli apa je hari ni? Magnet. Peti air. Fridge magnet. Magnet peti air. Kak Cik beli magnet. Fridge magnet. I beli baju tidur. Ni bawa Kak Ada beli ais coklat dengan strawberry yogurt. And now kita menapak pergi ke kereta. Mak beli pokok. Pokok yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pokok. Pokok yang ke 9. Angah beli cendawan goreng tadi. Rasa Angah beli apa ya? Tu je kot. Sekarang kita dekat mana kasih? Tokyo Town. Alah tak nampak lah. Tokyo Town. Ada makanan, ada churros. Cantik lah. Mati. So cantik. Adik kita nak makan cheese tarik kan? Cheese tarik. Ya. Adik laju pergi ke kakak. Wow. Cantik lah dia punya hiasan. Okay. Wow, ni macam-macam lagi lah. Adik, sini bukan kakak. Oh, ada brush lah. Wow. Warna apa adik? Warna apa? Hijau. Yeay. Jom. Warna putih. Sedap ya? Sedap ke? Adik sedap ke? Nak rasa strawberry yogurt kan? Sedap. Tak ada beli yang tadi tu untuk share sebab besar. Bigger than my face. Wow. Tengok Asyik punya ni. No. Okay, jagung okay. Rantai. Asyik beli rantai ke? Rantai. Wow. Wow, okay. Nama Asyad. Nama kawasan. Sekarang kita nak beli this one, cheese coin. Abang, nombor bang berapa? 618. Sekarang? 609. So another 9 lagi lah. Lebih kurang. Abang beli apa bang? 3 je. Okay. Beli 3 kupang. 3 kupang tu berarti 3 kupang tak? Lagi 9. Oh, tak lama lah. Orang sebelah terkejut je sebab ni datang dari belakang. Tiba-tiba abang tu macam layan je. Makanan Doraemon ke? Awak nak beli gold coin cake. Panas. Tak panas. Okay.
Bukan pedas, panas. Duduk macam ada orang. Atam tu, Asyad berlari-larian. Tengok apa? Dia tengah bawah sikit. Okey. Adik pula. Panas. Ni buih. Sedap? Macam ni lah. Sedap? Panas tak? Panas sikit? Panas sikit. Tak, ini manual ni. Wow. Wow, yo. Okay, Mimin pula. Takut tak gele-gele. Baik, jumpa. Ada ayak tu, ada ni. Sepuluh. Kita nak tunggu snow. Kan? Sampai tak sampai nak? Dia nak buat apa ni? Tunggu snow. FOMO guys. Sebab nak ada snow kat sini. Kan? Kita nak tengok snow. Woo! Dari sini. Wow! Rasa dah pergi makan. Sebenarnya buih, tapi dia buat macam snow. It's so exciting for kids lah. Bukan sangat kids je, orang dewasa pun excited juga. Look. Ramai orang dewasa. Habis dah main snow. Sekarang mak makan jagung cheese. Sedap. Nak try? Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis kan? Aku di sini. Saji nice ni. Kita sekarang nak jalan-jalan nak tengok apa lagi yang ada kan? Wow. Apa ni guys? Tempat Handphone ke? I don't know lah. Jomlah. Oh, comelnya. Tertentu je ke? Kat sini ada ni, print cases. Kasih, mama nak beli, mama nak bunga, kasih beli. No money. No money. Wagyu tu, macam wagyu kan? Tapi Angus kan? Ni apa? Sukiyaki. Ada ramen. Yang ni ramen tak ikan peluru. Adik-adik tu. Comelnya. Ni boleh gerak ni. Comel. Tapi dia so cute. Lokso lah. Ada Stitch, ada lupa dah nama dia. Oh. Nipu. Ni. Bubur kaca. Comelnya. Zootopia. Mana? Alah, Zootopia lah. Panda. Ni, vending machine. Kasih. Little vending machine. Yes. Dalam vending machine ada vending machine. Yes. Ada mesin bubur kaca. Apa ni ringgit ni? 35? Sen. Kalau nak ambil No dia, lah. tekan ambil je. Sure, 35 sen. Macam ni, ini untuk ambil. Betul. Zootopia comel. Wah, ada ni lah. Ni kena scan code dulu dia kata. 1, 2, 3. Adik, Sama lah cumi. sama lah. Oh, adik suka yang clown ke? I like this one, it's cute. Comel lah.
Oh my god. 1, 2, 3. Okay. Now kita pilih Zootopia. Sama-sama. Cuba kira 1, 2, 3. Adik, semua orang nak yang mana? Ya? 1, 2, 3. Yeay. Alfa pilih polis. Apa pilih polis? Dia suka dia ni. Tapi dia comel juga. Tapi this is cute. Comel. Oh, sama. Wow, this is tart. Comel. Comel sangat. Tapi dah kenyang. Dah kenyang. Tom. Ya, tiramisu. Masih nak beramal kat situ. Okay, let's go. Hello. Yay. It's us. Hello. Teruskan lagi jalan-jalan. Okay, tengok aja. Wow, dia ada big crocs lah. Tengok tu, so big. Ha? Special dia. Oh my god. Waffle crocs. So cute. Tapi bagi adik. Masuk besar. Arah kat situ. Wow. Tapi apa ada kan? Tak ada. Tak ada lah macam ni. Ke? Wah, ada ni larat apa? Ada gelang lah, cantiknya. Cuba pakai. Tak ada lah. Kita beli Korean chicken. Tinggallah cara main. Tengok ni, macam mana beli lah, cheese. Wah. Okay, time ni tak tahulah kenapa tiba-tiba tertekan slow-mo record. But it's okay, sayang footage ni. So masa ni kita jalan-jalan, pegang mak. And then tengok Arsyad tengah sauk ikan kecil-kecil ni ha. So ada Kak Cik Abang Saipul kasih kat sini lah. Kak Cik ni dia excited sangat sebab Abang Saipul bagi dia bunga ros. Tu yang senyum sampai ke telinga tu. So kasih bersama main sauk ikan. Tapi share dengan Arsyad lah. Paling excited ni memang Arsyad. Tengok ikan dia banyak. Kasih Aca-Aca nak tuang tu. Tapi Arsyad lagi excited pergi ke sana ke sini. Banyak jugalah dia dapat. Ni pun samalah sampai Atuk pun excited juga masa ni. So ni lah ikan dia. Banyak juga dalam ni. Tapi dapat 1 cup je lah kan. Kalau tak bengkel labang tu. So ni Aca-Aca lah bergambar geram je aku. Mentang-mentang masa ni Hairul tak ikut. Diorang ni Aca-Aca sweet pula. Kau tengok lah aku action lah kat sini. Aku okey je masa ni. Tapi geram je sebab Kak Cik action sangat. Mentang-mentang dapat bunga Abang Saipul bagi. Lepas tu dia action. Min tengoklah. Gitulah. Tu yang macam lepas tu tak disangka-sangka boyfriend kecil saya bagi bunga. Siap melutut ke video. So excited tapi boyfriend kecil saya dia berlari-lari lah. Baru nak datang nak hug. Thank you Arsyad. Good morning. Hari ni hari ketiga kita dekat Cameron Highland. So pagi ni gegel je nak keluar pergi ke pasar Agro Market. Nak beli barang, shopping sikit. Laki dengan kids tunggu je kat rumah. Patutnya trip gegel. Ni kenapa ikut ni? Tolong tas je. Tolong tas. Tolong jaga rumah je. Terima kasih. Ya, ada faktan. Kita tengah tunggu lift. Kita pergi 1 kereta je untuk kita shopping. Kita dah sampai dekat Agro Market ke Agro Farm? Agro Market. Tengok. Wah. Ni kedai ni kan. Semua bunga. Cik, yang ni mekar-mekar. Kena buka baru mekar. Ni cantiknya.
Kita kena mendaki ya. Nak ambil gambar tu? Boleh? Jom. So, apa plan hang nak beli apa? Tak boleh jagung putih dengan strawberry je. Angah? Sini sini. Jagung, strawberry, Apa? jagung, strawberry. Pokok bunga 2. Oh. Okay. Nak nak beli apa? Strawberry. Kita suruh naik sini. Kena mendaki Siapa-siapa yang tengok vlog ni, korang kena tahu yang kita orang punya homestay tak provide iron. So banyak baju kedut-kedut sikit lah, but it's okay. Wah, sampai dah. Cantik. Kita boleh ambil gambar. Duduk Ustaz. Agro farm ni, agro market ni besar sangat. Dekat atas tu ada tempat-tempat lagi. Atas belakang ni pun ada lagi. Tapi kita orang tak pergilah. Sebab ada mak and masing-masing dah sakit kaki dah. Sebab 2 hari banyak jalan. So hari ni kita just santai-santai and shopping je kat bawah-bawah ni. Ada kak, jagung kak jagung susu 13 batang 22 kilo. Ni semalam kita jumpa. Semalam lagi putih. Nak ni? Ada tomato cherry warna hijau. Masa aku nak masak tahu. Jagung. Kena rasa ke? Ada. Jagung apa dia? Jagung susu. Jagung susu. Kena tahu. Tak apa. Boleh buang dalam ini kakak. Tu. Berat lagi nak bawa. Jadi lah turun. Cantiknya besar-besar. Kilat. Beli apa? Wow. Yang banyak tadi. Berry. Tengok. Dia macam gerimis. Hujan yang very fine and halus je. Gerimis lebat lagi pada tadi. Tapi lebat lah. Basah ni confirm. Kena. Kita ada sekarang dekat Kia Farm lagi. Dan sekarang gerimis. Lebat Macam strawberry tak? Oh, nak sana. Kau macam strawberry matcha. Kita nak beli matcha strawberry lagi. Lepas tu Kak dia nak beli 1 kilo strawberry. Macam lagi selesa lah nak berjalan sebab fully roof. Lepas tu luas jalan dia besar. And masa hujan-hujan macam ni memang kita akan cari yang macam indoor macam ni lah. Dia tak ada indoor sangat tapi dia bawah bumbung yang takkan kena hujan lah. Jagung susu, jagung mutiara, jagung madu. Dia 5. Kalau dekat ni dah beli dah. Ni kita tak beli Cantiknya. Pokok susu. Mana? Apa yang RM10? Natural sing. Nak balik kan? Ini manis dia. Makan kat dia dah. Bawa balik tak boleh. Kita nak rasa tomato momo. Macam cherry tomato tapi dia ada tangkai. Dan colour dia macam a bit darker dan biasa. Ini mutiara. Manis susu. Sedap kan? Kacang parang dia lebih manis. Potong goreng saja. Sedap. Sedap sangat-sangat. Manis kuning orange. Kumpul lama.
Angah borong je. Jatuh nak? Jatuh susu? Jatuh mutiara? 20. Saya nak beli matcha strawberry tadi. This one. Sebab hari tu kita try yang sana, so kita try yang ini pula. Dia kat sini kan betul-betul yang tu suhu tu. So sini kita kat sini. Satu matcha tambah coklat. Okay. Terima kasih. Wow. Itu lagi. Nak. Lagi ya. Tengok, not even 20 minit. Coklat dia dah bekum. So I makan terus je lah. Ini ya, barang-barang yang dah dibeli. Lepas tu ini Kak Cik tak tahu lagi. Angan ambil ni. Min hulur. Ya. Angan ni. Tengok guys. Tengok guys, dia orang beli apa guys. Astagfirullah. Kak ada? Strawberry aja. Tengok yang dua orang ni duk cerita pasal pokok dia pun tak dapat lagi. Tak tahulah. Dah beli dah tapi hak ni pula yang cantik. tu bunga ros tu. Tak apa, nanti Kak sewa lori dia. Kita main. Kita Alak main. satu. Apa yang sewa lori? Alak kan ada lori. Alak kan ada lori. Alak satu. Sepul satu. Ada bubur. Tiga kereta ya. Mak naik dengan hang. Okey. Lepas tu menyagong. Tak, kita buat taman, kita tebang semua pokok muak tu, kiri kanan depan belakang. Sebelah Tokyo. Sebelah Habis dah menada apa dah? Kita tebang semua pokok muak depan belakang, semua pokok bunga semata. Oi. Okay, sekarang kita dah check out dah. So basically Pioneer Square, our homestay is there. Dekat sini. So kita pergi dekat sini, which is Cameron Valley Tea. So sekarang ni raining, macam gerimis macam tu. Sepatutnya dekat atas ni boleh jalan-jalan di belakang apa ni, but it's raining, kita tak boleh pergi sana. So ya, kita lepak kat sini dulu. Lepak-lepak je. Ni makanan kita. Maksud order spaghetti, sausage puff, air, and this is the Bailey. This is Cameron Valley Tea. Kita orang sebenarnya nak buat trend. Trend TikTok lah. Tapi macam gerimis sikit. Tak apa, kita makan dulu, tengok macam mana. Kalau tak, kita jalan je lah kan. Pemandangan sangat hijau. Kita ada dekat makanan. Kita ada dekat ladang teh. Cakap. Kita ada ladang teh. Wow. Kita Asyad, kita ada dekat ladang teh. teh. Tengok ni, cantik kan? Cantik kan? Atas tu ada playground. Atas tu ada playground. Syed, dia nak makan dekat situ. Tengah meeting. Kita orang dah pakai gelang. Okay, thank you. Itu lagi mahal daripada RM4 oh. Apa? Gelang apa? Gelang emas. Adik ada gelang. Gelang emas. Itu dia kata apa? Ini emas tak. Ini emas apa?
Ni bukan emas betul. Ni ada campur macam mana dia cakap. Wow. Kita ambil gambar kat tangga. Ambil duduk selang-seli. Kita sekarang dekat Cameron Valley Tea. Jadi kita ambil gambar dah. Buat trend TikTok dah. And sekarang hujan. Okay lah. Tak payah dah buat gambar, dah ambil gambar semua, dah selfie. So ya, kita gerak keluar je. Dah nak balik. Habis dah 3 hari 2 malam kat sini. Sekarang kita orang dekat R&R Tapa. Berhenti sekejap. Sambil-sambil tu breakfast? Bukan. Makan-makan sekejap rehat. Tengoklah kita makan apa. Strawberry merah. Ini strawberry putih. Tengok ni, this one kan. Kau tak nampak? Bentuk dia heart. Nampak tak? Okay. Sedap? Kita nak cuba putih tu. Kita nak cuba putih tu kat dia. Tak boleh sebab belum basuh. Tangan tu yang merah je lah. Kalau yang merah. Ini apa tak campur? Nanti tak ada ayam. So much for watching Cameron Highland video. So sorry video tu tak end masa tu. But jangan lupa like, comment and subscribe. Just tekan je button subscribe. Nanti I will upload more video for you guys. Bye bye.